Sakit tengkuk, sakit leher, sakit bahu. 3 sakit ni di bahagian sini. Apa yang kita nak buat? Yang pertama sekali kita boleh buat 2 urutan. Yang pertama kita akan tekan di bahagian tulang selangka. Kalau anda pegang, di kawasan ini adalah tulang anda. Okey, tulang, dan di bahagian belakang ni ada tulang. Kita akan tekan di bahagian yang kosong ni tuan-tuan. Tekan dekat kawasan ni, tekan saja tuan-tuan. Dia akan rasa sedikit sakit sebab kita nak memulihkan apa yang sakit itu untuk menjadi sihat selama 30 saat. Ini adalah urutan yang pertama. Tekan di antara tulang selangka yang kosong ini selama 30 saat. Yang kedua, kita akan buat teknik cekam dan tarik. Okey, kita akan ambil di bahagian tangan ni. Okey, di atas ini saja. Atas daripada siku ini kita akan cekam, tarik. Cekam, tarik. Cekam, tarik. Buat kedua-dua belah tangan. Cekam, tarik. Cekam, tarik. Itu adalah step yang kedua. Step yang pertama sama juga, buat kedua-dua belah tangan. Step yang kedua, buat kedua-dua belah tangan. Cekam dan tarik. InsyaAllah siapa yang ada sakit di bahagian tengkuk, leher dan juga bahu akan selesai. Abang Long ijazahkan ilmu ini kepada anda. Komen terima supaya ilmu ini bersanad dan anda boleh kongsi kepada lebih ramai orang di luar sana. InsyaAllah jangan lupa untuk follow Abang Long dan share video ini. Semoga bermanfaat kepada ramai orang di luar sana.